Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam hormat dan juga salam mesra. Salam untuk semua pecinta bola sepak tanah air. Kita bawakan anda siaran secara langsung dari Stadium Darul Aman untuk Ketaha Community. Mana empat pasukan, iaitu Ketaha Kuning, Ketaha Hijau, Kataha Merah dan juga Kataha Biru akan merebut pasukan terbaik sekaligus membawa pulang medal pada malam ini. Ini merupakan perlawanan pertama di antara Kataha Kuning dan juga Kataha Hijau. Mana Kataha Kuning akan menyerang dari sebelah kiri ke kanan skrin anda. Kalau Kataha Hijau akan menyerang dari sebelah kanan ke kiri. Daripada Wan Mario. Cantik kawalan Mario. Wan Mario melebarkan ke kanan. Satu antara lintang cuba dilakukan. Saya dipintas dengan baik oleh Dan sebelah tadi. Giliran Kataha Hijau dari sebelah kiri. Melalui Fizi. Namun gagal untuk melepasi Amar. Kini penguasaan bola kembali untuk Kataha Kuning. Daripada Kut. Tanam baik. Saya dipatahkan juga dengan baik oleh barisan pertahanan Kataha Hijau. Sebelah kanan Amirul. Cuba untuk masuk. Tidak berjaya untuk melepasi Nobly. Dan hantaran daripada Kut gagal dibaca oleh rakan pasukan. Terus sahaja ke jangkauan Kimi yang hari ini meneruskan selaku penjaga gol. Pemain yang serba boleh. Amar cuba untuk mencari Naim. Namun berjaya dipatahkan dengan baik oleh Afiq Proton. Dengan Afiq Proton dan juga Kri di barisan tahanan Kataha Hijau. Dibantu oleh Fizi di pertahanan kiri dan Amsyah di pertahanan kanan. Antara ke dalam daripada Ra. Lintang yang berjaya dikeluarkan oleh Amsyah. Masih lagi dalam kawasan bahaya. Oh, jaringan sendiri yang dihasilkan. Akibat miscommunication. Ataupun salah komunikasi. Di antara Kimi dan juga Amsyah tadi. Menyebabkan jaringan pembukaan. Jaya dihasilkan melalui jaringan sendiri. Kita lihat sekali lagi. Satu kosong yang Kataha Kuning. Jaya mendahului di awal permainan di perlawanan pertama ini. Di minit yang kelima. Hasil jaringan sendiri daripada Amsyah tadi. Wan Mario. Cuma untuk mendapatkan rakan pasukan MJ. Melebarkan ke bahagian kanan. Untuk Amsyah. Cuma untuk menukar arah mencari MJ kembali. Melebarkan ke bahagian kiri untuk Fizi namun
Taran yang gagal daripada Fizi yang memberi sepakan gol untuk pasukan Ketaha Kuning. Parap hantaran pendek supaya dipintas oleh Am dari sebelah kanan. Am minggu sebelum ini Am merupakan hantaran baik, namun Parap berjaya menangkap dengan kemas. Minggu sebelum ini Am membuka tirai jaringan. Hari ini beliau mengekalkan momentum kecemerlangan itu. Sama-sama kita nantikan Kri jaya untuk menenangkan keadaan. Teruskan kata pengadil. Walaupun dilihat Amsyar yang terjatuh. Lantar ke dalam untuk kata hijau. Pelanggaran Syed dan juga Amsyam tadi. Ke dalam daripada Kri. Cuba untuk mendapatkan Am dari sebelah kanan. Jaya dipintas dengan baik oleh tahanan Ketaha Kuning. Ini giliran Kata Kuning daripada Kut. Jaya mendapatkan Syed, namun sentuhan pertama Syed agak terlalu kuat. Pintas oleh Afiq Proton. Kimi taran baik mencari Wan Mario. Namun Wan Mario gagal untuk mengawal bola tersebut. Menyebabkan pengesaan kembali untuk Kataha Kuning. Kut tinggalkan untuk Fahim. Dipintas oleh Fizi, cantik. Fizi mendapatkan Wan Mario. Balik ke belakang untuk Afiq Proton. Untuk MJ. Cuma untuk mencari Fizul, namun hantaran daripada MJ mungkin agak sedikit terlalu kuat untuk dikejar oleh Fizul. MJ ataupun lebih dikenali dengan nama Mr. Jambang. Minggu sebelum ini juga berjaya mencetak nama selaku pecaring gol. Pendek untuk Dan. Dan terus saja ke atas untuk mendapatkan Naim. Namun hantaran Naim terkena tangan. Pengadil memberi sepakan percuma untuk pasukan Kataha Kuning. Perkhidmatan terus dilakukan, namun gagal untuk menemui sasaran daripada Syed sudah tadi. Dengan jarak yang boleh dikatakan agak jauh. Namun Syed terus sahaja melakukan percubaan. Afiq Proton, taran beliau cuba untuk melepaskan Tera sudah tadi. Jadi dipatahkan dengan baik oleh Dan. Kut merupakan Naim, bahaya. Back balik pada Kut, dan itu dia jaringan kedua daripada Kut. Pemain yang cukup sinonim dengan jaringan. Beberapa minggu sebelum ini juga nama beliau ada dalam senarai penjaring. Beraksi di posisi tengah menyerang.
Gandingan Kut dan juga Yus. Daripada assist yang cukup baik daripada Yus. Berjaya memecah belahkan barisan pertahanan Kertas Hijau. Sebelum Kut tidak memsia-siakan peluang kemasan itu dengan menghasilkan jaringan yang kedua untuk melebarkan jurang. Jadikan Kertas Kuning setakat ini mungkin adalah calon untuk pasukan terbaik sekaligus membawa pulang medal. Kri berjaya melakukan satu pintasan penting. Tentu Afiq Proton paling untuk Wan Mario. Cuba mendapatkan Terra. Antara mencari Fizzle berjaya dipintas. Kali ini beliau mengubah arah ke sebelah kanan untuk Am. Juga dipintas dengan baik oleh Amar. Am berjaya melepasi Amar. Terlintang. Berjaya dikeluarkan dengan baik oleh Ra. Oleh Dan sebenarnya. Amirul datang dari sebelah kanan berjaya melepasi Fizi. Tangan baik. Namun sudah pun terperangkap dalam kedudukan offside di sana adalah Chet. Mungkin hantaran yang mencari Naim sudah tadi. Namun Naim membiarkan untuk Chet yang sudah pun terperangkap dalam kedudukan offside. Cuba mendapatkan Terra dipintas oleh Ra. Saya mendapatkan Amirul melepasi Fizi namun tidak untuk melepasi Kri. MJ berhadapan dengan Ra. Untuk Wan Mario mendapatkan Terra di sebelah kiri. Fizi datang membantu. Cuba untuk menukar arah namun saya dipintas oleh Amar. Untuk pemasangan bola kembali ke Kertas Kuning. Untuk Yus, cantik antara Yus. Saya untuk mendapatkan Naim berhadapan Wan Mario. Sekali lagi Wan Mario bertindak cemerlang. Untuk mematahkan serangan daripada Naim sudah tadi. Acara ke dalam untuk pasukan Kertas Hijau. Akan diambil oleh Fizi. Beliau meninggalkan untuk Kri. Main yang mempunyai ability ataupun kebolehan untuk melakukan lontaran jarak jauh. Azan isyak berkumandang jadi kita akan berikan ruang rehat sebentar. Oh, internet canggih kau ni. Lah dah ni. Boleh tak ada Ustaz? Tak ada. Internet canggih. Itu rekod lah. Tak apa. Kalau rekod tak pergi baru live macam tu. Tak online tu. Tapi tak ni kan. Internet guna internet lah. Tak inputkan lah. Boleh cakap ni. Kita kembali ke perlawanan yang disambung semula di antara Kertas Kuning dan juga Kertas Hijau. Dengan dua jaringan yang bisa dihasilkan oleh Kertas Kuning menjadi jurang pemisah. Gol pertama hasil jaringan sendiri dari pemain Kertas Hijau. Sebelum jaringan kedua ditambah oleh Kut. Hasil assist yang cukup cantik daripada Yus sebentar tadi. Melebarkan ke kanan untuk Amirul. Saya melepasi Amsyar. Batan daripada Amirul sedikit sahaja tersasar.
Pun dilihat Kimi sekarang sudah pun tertewas. Namun percubaan untuk mencari penjuru gawang daripada Amirul sebentar tadi gagal untuk menemui sasaran. Kedudukan masih kekal dengan 2 jaringan daripada Katah Kuning. Wan Mario tembakan ke bahagian kanan. Jadi pintas untuk kembali penguasaan pada Katah Kuning. Amar cuba mendapatkan lebih. Ra saya memotong bola tersebut. Dapatkan Amirul dari sebelah kanan. Dipatahkan dengan baik oleh MJ. Kini giliran Katah Hijau dari Wan Mario. Namun ruang itu sudah pun ditutup oleh Ra. Untuk Katah Kuning melakukan serangan balas daripada Naim. Bahaya kedudukan ini. Tidak offside. Dan satu rembetan yang berjaya ditahan oleh Kimi. Dan cubaan susulan yang juga gagal untuk menemui jaring gol. Sepakan gol Katah Hijau. Tangan pendek dari Kimi untuk Afif Proton. Terus saja ke atas untuk mendapatkan Fizul. Namun berjaya disentuh oleh barisan main tengah Katah Kuning. Ra cuba mendapatkan Amirul kembali. Tinggalkan untuk Kut. Jaring gol kedua bagi pasukan Katah Kuning. Cuba mendapatkan Syed. Tidak berjaya melepasi Afif Proton. Kut. 1-2 yang baik di antara Kut dan juga Amar. Antara daripada Kut. Namun Kri lebih laju hadir untuk memintas bola tersebut. Dan itu dia whistle panjang dibunyikan oleh pengadil untuk menamatkan perlawanan yang pertama dengan kemenangan untuk Katah Kuning dengan jaringan 2-0. Jaringan pertama hasil jaringan sendiri oleh pemain Katah Hijau. Sebelum Kut menambah dengan jaringan kedua untuk memastikan Katah Kuning berada di puncak setakat ini di tempat yang pertama dengan 3 mata dan 2 jaringan tanpa bolos.